Pelawak dan penyampai radio, Jeb Sepah tu berkongsi beberapa keping gambar bersama dua orang anak lelakinya di media sosial sempena sambutan ulang tahun kelahiran yang ke-40. Menerusi hantaran Jeb di Instagram, dia berkongsi gambar momen gembira bersama anaknya, Muhammad Idir dan Abu Bak beserta kapsyen penuh rasa syukur diberi hadiah paling indah sepanjang menyambut ulang tahun kelahirannya. Hari ini genap usiaku yang ke-40 tahun. Baru sahaja tadi aku mendapat hadiah yang membuat air mata ini mengalir. Syukur di atas pemberian ini, tulis Jeb hari ini. Jeb atau nama lengkapnya Muhammad Nazri Zainal Abidin, umpama memberi bayangan bahawa anaknya didiagnos autisme menerusi hashtag yang ditinggalkan di ruangan kapsyen. Dia juga menyatakan sangkaannya selama ini adalah benar namun menganggap perkara itu sebagai satu amanah yang sangat berharga dari Tuhan dalam bergelar seorang bapa. Ternyata sangkaan baik aku selama beberapa tahun ini akan terus menjadi sangkaan baik sepanjang hidup. Akan aku jaga amanah ini dengan penuh rasa syukur, cinta, kasih dan sayang. Idir dan Abu Bak seindah namamu, tulisnya lagi. Meninjau ke ruangan komen, warganet terharu melihat pendedahan yang dibuat oleh pelawak tersebut dan ada juga yang memberi semangat kepada Jeb dengan memberitahu anak-anak istimewa merupakan punca rezeki dalam sebuah keluarga. Untuk rekod, Jeb mendirikan rumah tangga bersama pelakon cantik, Sari Yanti atau nama sebenarnya Sari Yanti Muhammad Nazari pada 25 Februari 2017. Hasil daripada perkahwinan ini mereka dikurniakan 3 cahaya mata iaitu Daria Inara, 7, Muhammad Idir, 5 dan Abu Bak, 4. Sementara itu, Jeb juga mempunyai 2 orang anak tiri hasil pernikahan isterinya bersama suami terdahulu iaitu Ba Al-Ali dan Ba Asid Al-Haq. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.